So pagi ni kita ke Kuanzai Ali lagi sekali. Sebab hari tu pusing tak betul-betul lama. Kami pusing saja hari tu masa tu first day. Baru sampai penat gila. Pusing saya tu sejam je kot. Ni awal pagi okey lah sikit. So kita akan naik line 4. Kita nak pergi kedai makan. Mungkin ada jual pau halal. Hopefully betul lah kedai tu halal. Sebab boleh tahan gak lah nak pergi pun. So ambil arah kanan untuk ke Zihe. Nanti kita akan isi dekat station. Kita ambil exit B. So kita akan keluar dekat exit B belah kanan. Sini macam banyak tempat handphone. Masa segi store dia pun. Sini pun Apple Store lagi. Kiri kanan Apple Store. Depan tu ada lagi apa? Jalan sebuah. Ada dua kedai lah. Satu situ, satu tu kat sana. Ni lah kedai dia kalau itu. Tapi sekejap aku nak try translate dulu. Rasa di sana tak convincing lah. Tak meyakinkan langsung. Try makan kedai ni. So ni semua menu dia. Nampak translate dah sendiri. Nasi selamat. Ya, sampai esok. Ni betul nasi goreng yang sedap. Nasi tu rasa panas. Sebab kita rasa panas kan? Ya. Tapi mi dia pun masih sedap lah. Yang tu je respect. Mi dia pun sedap. Mi dia pun masih sedap. Sedap. So sekarang ni dari kedai makan kita jalan kaki je nak ke IFS. Tak jauh mana pula. Dalam 20 minit something. Malah nak naik metro depa. Bas lagi setiap kali masuk kena punggah beg. So benda tu naik turun tangga penat gak lah. Baik jalan straight je. Jumpa lagi kedai halal berdepan dengan Pagoda Hotel. Pandau time siang.
So kalau hampa nak figurine murah dan nampak berkualiti, bolehlah pergi ke Top Toy. Top Gun lah, Top Gun ke apa tu, Maverick, Top Toy. Later that night. Malam terakhir kita di Chengdu. So malam ni kita pergi makan Lanzhou lagi. Lepas tu kita akan bergerak ke Bridge Anshun. Dia macam Dongjang yang punya bridge kot. Cuma yang ni bridge dia yang bernyala-nyala. So kita malam last. So hari ni kita try ramen daging. Tapi cuma yang aku perasan dia punya portion daging memang sikit. Mi tu banyak. So memang kenyang lah. So kita naik line 2 pergi ke Dongmen Bridge. Lepas tu exit kat situ. So hari ni aku nak ajak hampa masuk metro guna Alipay pula. So buka apps Alipay, pergi ke transport. Macam aku ni dah keluar lah, tapi sebelum tu hampa kena activate dulu. Dia akan pilih distrik apa benda semua. Macam tu pilih Chengdu, lepas tu activate. So dia akan keluar macam ni. So dia keluar macam ni, scan aja. So siap. Dia keluar macam ni. So nak keluar, scan balik kita punya metro punya transport. So macam tu je. Okay. So dia akan keluar station exit. Itu je. Nak ke Dongmen Bridge. Pula Anshu Bridge. Kita keluar exit A. Nasib baik ada eskalator, sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat function. Wah, sejuk terus kat sini ya. First time jumpa motor macam ni. So dia sebenarnya Shangri-La belakang ni. Banyak tingkat kau no? Tinggi tau. So total 21 yuan. The next day. Last morning in Chengdu. So pergi breakfast, merangkak brunch. Lepas tu tapau makan sikit. Nanti driver akan pick up kami dekat hotel dalam pukul 2. So hari ni flight kami dari sini pukul 11 lah, 10. Tak ingat lah. 7-8 pun tak ingat.
So pagi ni kita try sour plum dia, ayak dia. Dia macam plum yang dalam botol gitu. Potong-potong lemak ni. So, miso. Apa panggil tadi? Beef. Beef apa, breast, stick apa tau. Tapi yang ni limited quantity. Ini je biasa lah, plain ni apa. Telur 2 biji, telur herba. Kacang. Baru settle kacang. Punya nak bagi sebati dengan minyak bawah tau. Ni daging dia ni, bagi sekentoi ni je. Nampak sini dia pun ni memang makan lauk je. Daun memang sikit kita. Sekentoi je lauk. Sedap sup dia. Buat masing-masing. Ni apa tengok queue dia banyak mana. Kalau hampa nak try makan boleh mai waktu petang. Sebenarnya petang tu lah kita ramai orang. Dalam pukul 7, 6, 7 tu. So sekarang ni kami tengah settle untuk tax refund. So yang ni kat dalam dia dekat gate. Untuk dia dekat sini lah, kawasan ni. Kami punya gate 109. Jauh gila jalan. Dah macam gate lagi 2, tapi yang ni lagi besar. 7A memang jarang-jarang gila jumpa dekat China ni. Comel gila. Tu gate kami 109 hujung ni, memang betul-betul paling hujung. Kalau lambat gila memang lari lah hampa. Kami tapau roti, beef roti yang beli dekat Tianfu Square. Plan asal nak beli burger, tapi kedai burger mereka tutup sebab tengah renovate. Kita dah makan ayam dengan burger dah hari ni. Tak ada rezeki. Ya ampun. Dalam fly memang dia makan sah ayam. So apa pilih dah nak apa. So MOML ni menu muslim. Singkatan dia untuk aku tak tahu apa dia. So yang ni aku request dekat Trip. Tapi kalau hampa nak, request dia dekat airline depot. Ada certification, inspection. Ini sedia. Sudah daging. Boleh lah untuk kejap. Nampak sangat sedap. Biasa sangat-sangat. Jadi satu. Ni dessert pun. Kuning. Rasa apa pelik?